BAE Hawk 208 merupakan pesawat latihan dan pejuang ringan yang digunakan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Pesawat ini merupakan versi yang diperbaiki daripada BAE Hawk 100 dan direka khusus untuk memenuhi keperluan pelbagai misi udara, termasuk latihan lanjutan, serangan ringan, dan sokongan udara dekat. Malaysia merupakan antara negara yang memiliki jumlah pesawat Hawk 208 yang signifikan dan penggunaannya telah terbukti berkesan dalam pelbagai latihan dan operasi taktikal. Pesawat ini dibangunkan oleh British Aerospace, kini dikenali sebagai BAE Systems, dan mula diperkenalkan kepada TUDM pada awal tahun 1990-an. Malaysia menandatangani kontrak pembelian 28 buah pesawat Hawk, termasuk 10 buah Hawk 108, 2 tempat duduk untuk latihan, dan 18 buah Hawk 208, 1 tempat duduk untuk operasi tempur. Sejak itu, Hawk 208 telah menjadi antara tulang belakang kekuatan udara TUDM dalam kategori pesawat serangan ringan dan latihan lanjutan. Dari segi reka bentuk, Hawk 208 menampilkan konfigurasi sayap rendah dengan enjin tunggal Rolls-Royce Adol Mk871 turbofan yang memberikan prestasi yang seimbang antara kelajuan, jarak operasi, dan kebolehjerakan. Pesawat ini mampu mencapai kelajuan maksimum melebihi Mach 0.84 dan boleh terbang setinggi 13,700 meter. Dengan jarak operasi lebih daripada 2,500 km apabila dilengkapi dengan tangki bahan api tambahan, ia memberikan fleksibiliti operasi kepada TUDM dalam pelbagai situasi, sama ada misi serangan darat, pemantauan, atau rondaan. Hawk 208 turut dilengkapi dengan sistem avionik moden yang membolehkan juruterbang menjalankan misi dengan ketepatan tinggi. Antara sistem yang terdapat dalam kokpit adalah paparan kaca utama, hood, skrin pelbagai fungsi, MFD, dan sistem navigasi berasaskan inersia serta GPS. Ia juga mempunyai radar serangan ringan yang membolehkannya mengesan dan menyerang sasaran darat serta sasaran udara dalam jarak tertentu. Gabungan sistem ini membolehkan Hawk 208 berfungsi bukan sahaja sebagai pesawat latihan, tetapi juga sebagai pesawat tempur ringan yang berkesan. Dari aspek persenjataan, Hawk 208 boleh dilengkapi dengan pelbagai jenis senjata bergantung kepada misi. Ia mempunyai 7 titik keras hardpoints di bawah sayap dan badan pesawat untuk membawa peluru berpandu, bom tidak berpandu, port roket, dan tangki bahan api tambahan. Antara senjata yang biasa digunakan bersama Hawk 208 termasuk peluru berpandu udara ke udara AIM-9 Sidewinder, bom Mk82, serta roket 70mm. Dalam situasi latihan, pesawat ini turut boleh membawa port latihan atau port sasaran untuk simulasi serangan. Dari segi operasi, pesawat ini telah digunakan secara aktif dalam pelbagai latihan ketenteraan bersama negara-negara sahabat termasuk latihan bersama 5, Kop Taufan, dan lain-lain. Keupayaan untuk berfungsi dalam pelbagai peranan menjadikan Hawk 208 sebuah aset penting kepada TUDM terutamanya dalam operasi-operasi yang tidak memerlukan kehadiran pesawat pejuang yang lebih berat seperti FA-18D Hornet atau Sukhoi Su-30 MKM. Ia juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan keupayaan pertahanan ruang udara negara secara efektif dan ekonomik. Selain itu, Hawk 208 juga telah menjalani pelbagai kerja penyelenggaraan dan naik taraf sejak ia diperoleh. Kerjasama antara TUDM dan syarikat tempatan seperti Aerospace Technology Systems Corporation (ATSC) telah memastikan pesawat ini berada dalam keadaan optimum untuk digunakan dalam jangka masa panjang. Antara naik taraf yang telah dilakukan termasuk integrasi sistem komunikasi digital, sistem peperangan elektronik (EW), dan beberapa penambahbaikan struktur pesawat bagi memastikan ketahanan maksimum. Walaupun usia operasinya telah melebihi 30 tahun, Hawk 208 masih lagi dianggap relevan oleh TUDM. Namun begitu, terdapat perancangan untuk menggantikan pesawat ini dengan platform generasi baharu seperti dalam program Light Combat Aircraft (LCA) yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia. Walaupun begitu, Hawk 208 dijangka akan terus beroperasi sekurang-kurangnya sehingga pertengahan dekad ini sebelum digantikan secara berperingkat. Dalam konteks latihan, pesawat ini memberikan juruterbang muda peluang untuk mengalami suasana penerbangan yang hampir menyerupai operasi sebenar sebelum mereka mengendalikan pesawat tempur utama negara. Ini penting dalam melahirkan juruterbang yang cekap dan bersedia untuk pelbagai cabaran operasi udara.
Selain itu, kos operasi Hawk 208 yang lebih rendah berbanding pesawat pejuang utama membolehkan TUDM menjalankan latihan secara intensif tanpa membebankan bajet pertahanan. Prestasi Hawk 208 dalam beberapa insiden operasi sebenar turut mengesahkan kebolehannya sebagai pesawat yang tahan lasak dan boleh dipercayai. Sebagai contoh, dalam beberapa siri operasi memantau sempadan udara dan laut, pesawat ini telah digunakan untuk melakukan rondaan dan juga sebagai elemen tindak balas pantas. Ciri reka bentuknya yang aerodinamik membolehkan ia terbang pada kelajuan sederhana dalam ketinggian rendah yang sesuai untuk misi serangan darat dan pengawasan.